Dia punya on kat sini tau. On dia dekat sini. Tekan sekali ya, yang button yang paling kecil ni. So nanti yang ni set masa lah. Kalau tak set nanti dia akan keluar semula. Nanti set masa. Ni saya tekan skip je. Dia punya lens ni dia ada lock tau. Pusing tolak sini, hold, pusing sampai 15 ke atas ni baru boleh guna macam biasa. Okay, yang ni basic je. Bila saya snap gambar kan, bila gambar clear maksudnya dia punya lens ok, body ok lah. Saya cuba dulu, 1, 2 keping. Dapat kan? Dapat. Cuma dia punya basic kan, saya tekan dulu button shutter ni dalam separuh. Oh, okey, faham. Cuba sekali lagi satu. Tak cuba. Kau hold dulu. Hold dulu. Tekan. Macam tu. Tak apa, ada orang pandai. So, yang lain tu ada nak tanya apa-apa? Kalau yang flash? Okay, untuk flash dia, dia ada button sini tau. Button sini, tolak je. Saya tekan keluar lah. So keluar flash. Yang lain, kalau kat sini dia punya mode fully auto. Nampak tak? Fully auto yang ni. Yang tengah ni dia punya manual ataupun semi manual ke, mana-mana mode ada kat tengah. Yang ujung sekali video. Tapi kalau customer selalu tanya saya lah, nak guna video mode auto boleh ke tak kan? Boleh juga. Kalau nak guna video, tekan je. Bila kita dah on ni, tekan je sini. Once dia dah keluar macam merah ni, maksudnya dia tengah recording lah. Dan last sekali nak tengok balik gambar kat sini. Dia punya transfer tu ikut app je kan? Dia ada. Cuma yang tadi yang kita first buka tadi kan, dia keluar masa. Nanti waktu transfer nanti kena tekan button sini. Tapi kena set dulu masa apa semua. Dia ada beberapa cara lah. Cuma nanti senang tengok dekat website kita orang ada link untuk cara apa semua. Dalam ni bateri 1. Bateri saya bagi original. Dekat 16. Guna untuk event apa? Untuk travel je. Pergi mana? Suka-suka. Travel ke mana? Pergi China. Uish. China ke mana tu? Pergi Shanghai. Shanghai. Dia tengok berapa keping gambar lah. Kalau video continuously guna dalam sejam setengah dia boleh bayar bateri. Gambar tu dia ikut berapa keping gambar, cara guna sama. Ni first time ke dengan kita orang? First time. Boleh share sekali receipt untuk record. Boleh. Panggil lah.